Hari ini aku siaran dari daerah Tainan, Vietnam. Sekarang berada dalam Hyundai Transit. Quite a big mover. So jom kita tengok kawasan industri otomotif di Vietnam. Jalan apa Ceroboh tinggi. Oh, okey, jalan kaya. Semalam aku nak cerita pasal Hyundai Transit tu sebenarnya. So Hyundai Transit ni dia tak masuk Malaysia. Ingatkan hari ni dapat naik lagi. So hari ni dalam Kia Carnival ni biasa sangat. So kalau kaki camper untuk Hyundai Transit memang sangat-sangat sesuai. Sebabnya very less modification yang nak kena buat. Just buat in cabin punya furniture je. In terms of tinggi, lebar apa semua memang cukup. Tapi model tu memang aku tak dapat lah dekat Malaysia. So on the way pergi ke Ho Chi Minh, atau nama lama dia Saigon. So Saigon ni kita tahu ada banyak event perang lah. The Fall of Saigon in 1975. So industri otomotif dekat Tainan aku tengok banyak kilang tayar je. Lagipun kedudukan VinFast dia sebenarnya agak jauh daripada area ni. VinFast ni dia dah dekat area border, dekat border Kunming dengan border Hainan. So agak jauh lah. Nampak banyak sangat industri. So ini adalah jalan ke Ho Chi Minh. Sambung lagi cerita. Aku nak cerita pasal tayar. Ini kita-kita je yang tahu. Dah sampai airport. Flight aku delay ni. So aku ceritalah apa YTJT yang aku nak cerita ni kan. So basically aku ke Vietnam pergi ke kilang tayar. And then topik yang aku nak share ni adalah tayar-tayar murah yang masuk dekat Malaysia. So ada banyak brand lah kan, especially daripada China. Long Run lah, Good Run lah, Upper Run, semua brand. Cuma bila kita bercerita mengenai replacement market ni, adakah kilang yang buat replacement market ni juga menghilangkan part-part OE? Alright. So jadi kalau kau nak tahu, kalau sempat aku letakkan video brand-brand tayar macam Rovelo. Aku rasa ramai boleh pernah dengar tu. Black Hawk, Maxim, Road X. Ini semua adalah brand-brand tayar RE yang dihasilkan oleh kilang OE. So in terms of quality, kau tak payah risau. Sebab bila kilang OE ni, kawalan kualiti dia akan, walaupun dia produce part RE, kawalan kualiti dia adalah setanding, separas OE. Alright. Yang kita takut adalah kilang-kilang tayar yang dia tak ada supply OE. Jadi practice manufacturing control dia RE level. RE level ni dia takkan sampai tahap OE lah. So untuk brand-brand yang aku sebut tu, in terms of quality, memang tak ada masalah, boleh guna. Alright, so tapi bila kita bercakap mengenai quality, kau kena ingat ada dua jenis quality. Whether conformance quality ataupun perceived quality. Apa yang aku katakan ni adalah conformance quality lah. Perceived quality ni susah, very subjektif. Nanti aku akan ceritalah pasal dua jenis quality ni apa beza dia. So, tak ada masalah nak guna tayar tu. Aku rasa ramai yang guna Rovelo. Itu saja untuk kali ni. Jota Graciao.